Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dekat sini, nama saya Puan Alia. Terima kasih sebab sudi datang hari ini. Saya dekat sini, saya hanya untuk nak bantu awak tau. Sebelum tu saya nak terangkan ke awak yang tugas saya dekat sini untuk membantu, dan awak jangan risau tau, segala yang awak ceritakan, segala yang awak kongsikan dekat sini hanya kita dua je. Saya takkan bagi tahu dekat siapa-siapa sebab ini merupakan rahsia antara kita. Dan saya akan beritahu jika sekiranya awak punya masalah itu akan bagi kesan kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Okay, jadi bolehlah awak ceritakan apa masalah awak? Waalaikumsalam. Nama saya Fatimah. Saya sebenarnya sejak kebelakangan ni ada banyak masalah yang sampai saya tak boleh nak fokus atas satu sesuatu. Masalah dia bermula bila mak ayah saya dia selalu bergaduh. Malam-malam diorang akan bergaduh sampaikan saya tak boleh nak tidur malam. Bila saya tidur pula, saya akan fikirkan orang-orang yang cakap pasal mak ayah saya bergaduh. Boleh saya tahu bila lagi awak mula rasa tertekan ni, dan bila lagi mak ayah awak gaduh? Saya rasa dia bermula 3 bulan lepas dan diorang bergaduh sangat kerap. Mereka selalu bertekak, kadang-kadang sampai baling barang dekat satu sama lain. Boleh saya tahu juga kenapa diorang bergaduh? Mula saya tak pasti, tapi mulanya macam ayah saya lambat balik kerja. Tapi cara gaya ibu saya marah macam dia ada orang lain. Dia memang mengganggu awak punya pembelajaran lah dekat sini. Ya, saya suka untuk tidur sampai saya tertidur dalam kelas dan banyak miss kerja-kerja yang patut saya buat. Yang tadi macam awak cakap awak ada masalah dengan rakan-rakan awak yang lain ke? Mereka ada kata awak macam-macam kan? Ya. Apa yang mereka katakan? Diorang kata saya macam saya buat cerita pasal diorang sebab saya tak perhati yang family diorang pun lagi bahagia daripada family saya. Diorang cakap yang saya buat fitnah sebab saya tak perhati lah, diorang kata macam itu. Tapi awak tak macam tu pun kan? Saya tak kacau orang. Okay, bila awak dah cerita ni mula daripada masalah family awak, saya nak awak tahu yang masalah family awak tu bukan salah awak tau. Saya tahu mesti awak akan rasa juga macam mungkin ada salah awak juga, dan mungkin juga mereka ada buat mereka ada lepaskan marah mereka kepada awak. Ada mereka buat macam tu tak? Ada, kadang-kadang ayah saya dia libas saya guna tali pinggang. Lepas tu kadang-kadang saya juga rasa macam salah saya buat macam itu. Salah saya yang sampai ayah saya marah, sampai mak saya marah ke ayah saya. Awak jangan risau tau. Awak kena ingat yang semua tu bukan salah awak. Awak tak ada kaitan pun dalam masalah itu tau. Cuma dari segi yang saya dah tengok ni, yang awak dah cerita yang memang situasi tu memang mengganggu awak lah. Dan tambah lagi dengan awak punya masalah kawan kan, mereka kata kat awak macam-macam semua tu, dan benda tu memang akan mengganggu mental awak. Jadi dekat sini awak memang tak boleh nak ubah semua tu tau, tapi awak boleh bantu diri awak sendiri. Awak boleh bantu diri awak tu, awak kena cuba kalau awak rasa tertekan macam tu, ataupun bila awak rasa situasi macam tu, satu je, awak jangan pendam. Awak tu nak cari siapa-siapa. Awak boleh datang dekat saya lagi kalau awak ni, awak boleh datang lagi, ataupun awak boleh cerita dekat kawan-kawan awak yang memang awak percayalah. Sebelum tu saya nak tahu, ada tak kawan awak yang awak rasa awak boleh percayakan dia dan awak rapatlah dengan dia? Saya rasa ada sebab Alia dengan Syatul, diorang tahu saya baru cerita beberapa hari lepas, tapi diorang sekadar tahu je lah. Tak apa, itu dah ada 2 orang dah yang awak boleh cerita dekat mereka lah.
Dan mereka pun awak jangan risau. Saya yakin mereka pun boleh bantu awak dalam masalah ini. Tapi kalau awak rasa macam mereka tak boleh nak bantu, jumpalah saya tau. Sebelum tu saya akan bagi awak tips lah. Kalau awak tengah ada tekanan macam tu kan, awak boleh guna teknik pernafasan yang tapak tangan ni. Awak cuba ikut saya, okey? Mula awak yang ni kan, bila awak tarik nafas, ikut saya. Hembus. 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 Nanti awak ulang je semua benda ni, okey? Kalau awak rasa awak tertekan, awak ulang je. Dia mungkin ambil masa sikit lah untuk dia nak berkesan, tapi dia boleh lah ada kesan dia tu. Sebelum tu juga, kalau katakan awak dah tertekan sangat dengan sesuatu situasi tu, awak boleh cari tempat untuk awak tenangkan fikiran. Ada tak tempat yang awak rasa awak akan pergi bila awak rasa stres ke apa ke? Biasanya kalau saya rasa stres, saya pergi keluar daripada rumah. Tapi daripada situ juga saya akan kena marah sebab balik lambat. Okey, jadi apa kata ini pada pandangan saya lah. Sekejap sebelum tu awak suka tempat yang macam mana kalau awak dalam situasi macam ni? Saya akan pergi ke tempat yang tak ada orang, tak ramai orang dan dia senyap sunyi. Saya ada beberapa cadangan tempat lah yang awak boleh pergi. Tambah dekat sekitar tempat kawasan kita belajar ni, awak boleh pergi dekat perpustakaan. Awak boleh duduk dekat situ. Awak juga ada banyak buku kan, jadi awak boleh baca bila awak stres. Dekat situ pun ada je buku untuk nak bantu awak nanti. Okay, kalau macam tu, apa kata kalau kita cuba praktiskan lagi teknik nafasan tu, boleh? Boleh. Awak ikut saya, okey? 1, 2, 3. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Tarik. Hembus. Okey. Berapa kali yang kita buat ni, awak rasa macam mana? Saya rasa lebih tenang sebab sekarang saya dah rasa boleh fikir dengan lebih bagus. Bagus. Dan bila awak luahkan dekat saya ni, awak rasa macam mana? Rasa lega sikit ke? Lebih hilang beban lah sebab kalau tidak orang tak tahu pun. Betul. Jadi dekat situ memang awak kena luahkan tau. Kena luahkan. Okey, kalau macam tu alhamdulillah. Lepas ni kalau awak ada masalah lagi, awak boleh jumpa dengan saya tau. Ataupun awak boleh jumpa dengan orang yang awak percaya lah. Awak boleh pergi kat tempat yang awak rasa awak nak pergi, yang awak rasa tenang, dan awak boleh buat hobi yang awak minat. Okey, awak cuba isikan masa awak tu dengan buat sesuatu. Awak jangan selalu duduk seorang-seorang tau. Kalau awak duduk seorang-seorang pun, awak cuba isi dia dengan sesuatu. Boleh? Okey, jadi kita sambung sesi kita pada minggu depan. Saya akan jumpa dengan awak lagi lah. Cuma saya nak awak tahu yang awak tak keseorangan tau. Saya ada dekat sini, kawan-kawan awak pun ada dekat sini, dan mak ayah awak, mereka tak bencikan awak tau. Mereka sayangkan awak sangat-sangat. Cuma cara mereka bertindak tu macam salah lah sebab mereka dah melibatkan awak, mereka buat awak rasa macam tu. Jadi awak jangan risau tau. Semua orang sayangkan awak. Awak juga boleh datang je dekat sini bila-bila masa. Saya boleh bantu awak untuk tenangkan diri awak dan untuk urus emosi awak. Baik, terima kasih cikgu. Saya jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Sama-sama. Awak kuat tau. Awak boleh. Baik, salam. Kalau kau ada masalah
Apa kau beritahu aku Alright. Macam mana sekarang kita? Okay, minta okay, okay. Tak payah dalam masalah sikit. Mesti ada. Nanti kalau tengok ada apa-apa ke tengok luka ataupun tengok macam tak boleh nak tahan apa, dia pun jumpa dengan cikgu tak? Nggak boleh? Baik, terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Isyatul, cikgu, ramai juga yang ambil berat pasal aku. Aku tak seorang rupanya. Diorang kisah pasal aku. Nasib baiklah.